review makanan di mana saya tak boleh nak habiskan. Dia punya kotak dah macam kotak mercun dah. Ha? Pelik sikit. Tolak. Ada RM59 something. Ada. Yang ni adalah preset Korean. Potong dua, saya nak rasa dua-dua sekali. Fuyo. Oh, okey. Aku ingat daging. Dia bukan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya cheese tu. This is like a lot. So, letak kat sini. Okey dah. Kita akan try yang biscuit dulu. Masa saya order ni saya tak ubah apa-apa tau. Memang sebiji macam ni. Rasa cheese dia macam terlalu kuat. Macam tak dapat rasa biscuit dia sangat. Try rasa ayam dia dulu. Adalah rasa macam spicy Korean punya. Tapi macam dia mungkin gagal sikit sebab tak cheese dia terlalu banyak cheese. Dia cheese yang cair memang yang gaul dengan air tu kan. Rasanya cheese yang tu. Cheese yang tu dia cepat muak tau. Tepung dia, ya Allah, tepung dia. Allahuakbar. Memang dilepah tangan lah. Ibu rasa muak lah. Baru sikit je makan ni. Macam muak dia dah datang lah. Macam lah. Sebab dia punya tepung goreng ni tebal. Bila dia letak cheese ni jadi memang lagi muak. Ni kita korbankan dengan tepung tu, kita buang tepi. Tapi dia punya spice, Korean spice dia memang rasa. Bismillah. Roti dia keras, tapi tak boleh nak salahkan sebab kita macam tadi kita beli pun dalam pukul 5. Okay, kita rasa yang biscuit pula. Tak tahu nak makan macam mana. Macam ni kot. Nasib baik biscuit dia, daging dia ni ada rempah. Kalau daging tak rasa rempah sangat, tak dapat rasa daging tau. Berbanding dengan Korea tadi, dengan biscuit ni. Biscuit ni nasib baik dia punya daging ada rempah tinggi. So walaupun letak cheese banyak, tak rasa muak sangat. Walaupun rasa daging ni kuat, tapi rasa cheese dia masih lagi kuat. Ya, cheese dia terlalu cair sampai dia merosakkan roti tu. Tak tahu nak rating macam mana. Saya minta maaf. Ini first time saya buat